Cuti hujung minggu sudah menjadi seperti masa yang terbaik untuk Aiman bersantai dan melakukan segala perkara yang dimahukannya. Lahir daripada keluarga yang dilimpahi kemewahan, harta benda dan wang ringgit telah menjadikan dia manja serta malas. Segala kerja di rumah akan dibantu oleh orang gaji. Pada tengah hari itu, sedang Aiman duduk bersantai, muncul postman menyampaikan sepucuk surat yang akan merubah kehidupannya. Kelihatan postman muncul dan menyerahkan surat kepada Aiman. Waalaikumsalam. Bang, masuk. Ada apa ni, Bang? Dekat dalam rumah ni ada yang bernama Aiman Fazlullah binti Ghazali. Saya lah, Aiman. Kenapa? Adik ni surat tadi. Ni surat tawaran daripada KLKN. Maknanya adik dah terpilih lah untuk jam program ini. Buanglah surat ni. Bapak saya kaji lah. Saya tak minat program ni. Saya ingat apa semua saya dapat. Saya ingat kereta, rumah, makan susah-susah, semua saya dapat, Bang. Dah boleh balik lah. Jangan cakap dah dulu. Adik try dah dulu masuk. Program ni macam-macam manfaat ada tau. Adik boleh dapat pengalaman dari sini untuk berjaya dekat luar sana. Abang ni sama-sama pernah masuk pula. Memang abang tak pernah masuk. Tapi dah macam-macam ni dah contoh abang jumpa. Contohnya macam jiran abang sendiri. Dia dulu malas. Dia balik rumah daripada sekolah mesti tidur. Kalau tak makan. Tengok lepas dia habis dia PLKN hari tu, dia rajin tolong keluarga dia mencari duit. Tak faham nanti, Bang. So abang, dekat luar sana tu dah ramai yang berjaya sebab join program macam ni. Adik patut try join program macam ni. Makan lah, Bang. Banyak tak saya berubah hati dengan tak PLKN ni. Yelah, yang rugi awak bukan saya. Baik, terima kasih, Ya, Bang. sama. Patut ke aku buang surat ni? Kalau aku buang, nanti orang lain pula jumpa. Baik aku bakar. Aku simpanlah dulu. Mana tahu nanti aku mingat. Oleh sebab Aiman langsung tidak berminat untuk menyertai program itu, maka surat tawaran PLKN itu langsung tidak dibukanya. Malah sesampai di biliknya terus dicampakkan sahaja surat itu. Aiman, jom makan. Mak Nenek dah masakkan lauk keluarga Aiman ni. Ayah masak merah. Orang tua, kau jangan panggil aku ingat Aiman. Aku bukan ingat kau. Kau gaji aku je. Tak apalah Aiman, Nek sedar Nek siapa je kat dalam rumah ni. Tadi Dakni ada telefon, katanya dia tak balik makan. Datin pun ada bagi tahu tadi, dia tak balik tengah hari ni. Kakak dengan mami tak balik? Semua orang dalam rumah ni sibuk bekerja. Macam tak gaya esok. Kenapa cakap macam tu? Tak baik. Nek yakin orang ada urusan penting. Sudahlah. Pergilah keluar dari bilik saya. Nanti saya lapar saya makan. Hai, Syimas betul lah kawan tua tu. Semua bengking nak bagi tahu aku. Aku bukan budak kecil lagi, aku dah besar. Nek Sina meninggalkan Aiman dengan rasa kesal. Kesal dengan sikap Aiman yang tidak menghormatinya dan ahli keluarga tersebut hanya mementingkan wang ringgit. Sudah menjadi tabiat Aiman. Apabila punya masalah, dia akan tidur. Ada kalanya dia akan tidur semalaman. Namun dalam mimpinya kali ini, dia merasakan bahawa dia sudah menyertai program PLKN dan berada dalam kem latihan. Hai, Syimas betul aku dalam kem ni. Panas je. Lainlah kalau kat rumah. Sejuk saja. Makan pula nasi je. Lainlah kalau makan dengan barat. Mandi air sejuk pula tu. Hai, aku tak suka betul lah. Rumah aku macam dipanggil je. Ni mesti nak pergi botak hari ni. Oh tak suka. Alamak. Aku nak pergi sekolah. Aiman terjaga daripada mimpi. Barulah dia menyedari bahawa dia telah tidur hingga pagi dan sudah terlewat untuk ke sekolah. Lalu dia bingkas dan segera bersiap-siap untuk ke sekolah. Setibanya Aiman di sekolah, terasa seperti ada sesuatu yang menarik pada hari itu. Nora muncul dan menempel ke arahnya. Weh Aiman, cepat tengok dekat papan kenyataan ni, ada benda menarik. Apa yang menarik sangat? Ada gambar muka aku. Oh ni gila memang betul lah. Ni tentang nama-nama yang terpilih untuk PLKN. Tak silap aku nama kau ada dalam ni. Malas lah pasal ni. Baik aku pergi kantin cek makan. Kau ni teruk lah. Kau ni jahanam tu negara kalau macam ni. Alah, janganlah merajuk. Kalau aku belanja kau makan tak? Tak payahlah aku guna wang kau untuk kerja aku. Dengan wang kau tak boleh dapat semua benda. Aiman terkejut dengan tindakan Nora kepadanya. Selama ini mereka sentiasa bersependapat dalam pelbagai perkara. Tetapi tidak pada kali ini. Aiman kehairanan lalu terus menuju ke kantin. Weh Aiman, kau dapat masuk kem mana? Kem Majidi. Sejak bila pula kem Majidi tu jadi kem latihan khidmat negara? Bukankah tu untuk latihan askar je? Kau ni lurus benda betul lah. Aku gurau je. Senang betul kau percaya. Bahaya orang macam kau ni. Senang ke tipu. Kau sibuk tanya kau dapat kem mana? Aku dapat masuk kem di Bandar Jempol dekat Negeri Sembilan. Kat mana tu? Tak pernah dengar pun. Kau ni betul sejarah betul lah.
Di mana Jempo tu kan dekat Negeri Sembilan. Kenapa dia cakap tadi? Manalah aku tahu. Aku selalu bercuti kat luar negara je. Kat Malaysia ni tak ada apa-apa. Aku nak tanya kau satu benda ni. Kau tahu tak peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri? Tahu tak maksud dia apa? Tahu. Alah kau, kalau kau tak tahu, baik je lah buat tak tahu. Jangan jadi bodoh setengah humbung pula. Aiman menjadi tidak selesa dengan persoalan Sundara ni. Kemunculan Atiau menyelamatkan suasana daripada menjadi tegang. Atiau, korang dulu dapat camp mana? Aku dapat camp paling dekat wetland. Aku dapat dekat Dembana Jempo dekat Negeri Sembilan. Kau, Aiman? Dia kata dia dapat dekat camp Azidi. Bila masa camp tu jadi camp PLKN? Boleh tak kita borak pasal mengenai selain PLKN? Aku bosan lah dengar. Apa kata kita borak pasal perlawanan bola sepak semalam? Aku terlelap, tak sempat tengok. Kita dapat camp sama lah, Aiman. Camp kat mana? Dari jauh aku tengok korang bercerita, takkan dia tak bagi tahu camp dia duduk kat mana? Dia bagi tahu lah. Dia kata dia dapat camp kat Majidi. Mana boleh? Aku baca senarai pertempatan camp tadi, Aiman masuk dalam dekat camp Teluk Seri, dekat Mersing. Mersing? Kenapa? Bagus kan tempat tu. Kawasan tu dekat menghadap Laut Cina Selatan lagi tau. Sedang mereka rancak berbincang tentang PLKN, kedengaran loceng menandakan waktu bermulanya sesi persekolahan untuk hari itu berdering. Mereka semua menuju ke kelas masing-masing. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Salam, semua boleh duduk. Baguslah kalau macam tu. Betul juga kita ada remaja macam awak cikgu. Boleh tak cikgu terangkan macam PLKN ni sebab saya tak faham. Boleh sudah ni. PLKN ni merupakan sebenarnya wajib bagi mereka yang baru tamat persekolahan. Tujuan program ni ialah membinasakan diri awak sendiri. Cikgu, PLKN tak apa sebenarnya. Program ni dapat menanamkan semangat patriotik dan membuat semangat berbagai antara kaum. Cikgu, saya ada tengok logo PLKN tu menarik sangat. Maksudnya tidak ke? Betul tu. Awak mesti jadi seorang yang berminat dengan subjek seni kan? Macam ni, konsep logo PLKN ialah api yang membara yang melambangkan 3 kaum di negara kita. Tapi cikgu, kenapa kita terpilih dan tidak? Pada hati itu bersyukurlah. Sebab inilah kedua permasalahan awak semua. Keselamatan tak dijamin kan di dalam camp tu cikgu? Siapa yang bagi awak maklumat pasal tu? Saya dah banyak kali menyertai camp ni. Tak ada masalah pun. Boleh cikgu tahu tentang PLKN ni? Sebenarnya saya tengok PLKN ni untuk modul PPSP. Tu, PPSP kan apa? PPSP itu singkatan untuk program penghayatan dan sastra. Cikgu, apa je aktiviti untuk PPSP? Modul PPSP itu kelasnya akan diperkenalkan dengan puisi tradisional dan moden seperti syair, pantun, seloka, gurindam dan nazam. Sekarang zaman teknologi dan maklumat, apa bunyi sastra akan menjadi dalam kehidupan kita? Nak angan-angan macam Majidi. Modul PPSP itu kelasnya akan diperkenalkan dengan puisi tradisional dan moden seperti syair, pantun, seloka, gurindam dan nazam. Wow, seronok ni macam tu. Macam artis pun. Kalau nak jadi artis pun biarlah. Artis yang berpendidikan. Bukan tujuan modul ni berlari belajar menjadi artis. Semua bertujuan menggunakan warisan budaya minyak kita. Semua murid kelihatan gembira dengan penerangan cikgu 2 hari kecuali Aiman. Aiman masih tidak senang dengan keputusan yang namanya terpilih untuk PLKN. Seboleh-bolehnya dia mahu mengecualikan diri. Dia bercadang untuk berbincang dengan ayahnya demi merealisasikan tujuannya. Dengan kedudukan dan pengaruh yang kuat, Aiman percaya bahawa ayahnya akan dapat membantu. Assalamualaikum. Setibanya Aiman di rumah, dia mendapati ayahnya berada di rumah. Hai Bapa. Hai, awal balik hari ni. Soalnya maghrib baru balik, cari benda ni. Ada Bapa. Saya kan suka balik awal. Bapa lah. Biasanya balik malam. Papa kan baru balik dari kerja luar. Jadi ingatkan hari ni Papa nak tinggal kat rumah je. Cakaplah, benda man. Sebenarnya saya ada masalah Papa. Saya nak minta bantuan Papa. Saya yakin Papa boleh tolong saya kali ni. Masalah pula.
Cakaplah dulu. Minta terus yakin. Kau ingat papa dan kau sesat test kau sebut terus dapat ke? Saya terpilih masuk PLKN lepas ambil SPM nanti. Baguslah tu. Apa masalah dia? Masalah dia, saya tak rasa nak program tu. Saya ingat papa dapatkan pengecualian untuk saya. Saya tak suka program tu. Kalau tu yang kau nak, papa tak setuju. Papa nak kau masuk PLKN tu. Banyak benda kau boleh dapat. Leceh lah bincang dengan papa ni. Semua keputusan papa yang tentukan dan saya kena ikut saja. Baik saya berbincang dengan mami. Sedang Aiman mahu berlalu meninggalkan dirinya, muncul pula Masnah, mami Aiman. Aiman terus mendapatkannya. Apa yang nak beranak bincangkan? Dari tadi mami tengok macam panas je. Anak awak lah ni. Dah besar pun nak manja. Awak ajar lah sikit budak yang berdikari. Buat malu je anak macam ni. Kenapa Aiman? Apa masalahnya? Papa ni, saya kan terpilih untuk PLKN. Saya minta pengecualian untuk saya. Tapi papa tak nak tolong. Alah abang, abang boleh dekat gunakan pengaruh kuasa abang untuk dapatkan pengecualian Aiman daripada camp tu. Abang dah tak sayang Aiman ke? Sanggup dia Aiman dia kat situ? Sebab saya sayang Aiman lah saya nak dia masuk PLKN tu. Kalau dia dah ada bahaya nanti macam mana? Apa awak cakap ni? Dia buat benda tak berfaedah. Sekurang-kurang ni, adalah faedah dia masuk PLKN tu. Tak lama pun, 3 bulan pun. Alah, saya nak pergi main golf. Kir Ghazali berlalu diikuti dengan Masnah. Masnah berasa bersalah dengan tindakannya tadi dan cuba untuk memujuk semula hati suaminya untuk berehat sahaja di rumah bersama-samanya dan anak-anak. Aiman berlalu dan segera ke biliknya. Dia terus menghadap komputer ribanya. Sedang dia leka melayari pelbagai laman sesawang yang ada, dia dikejutkan dengan satu berita.